Tuan-puan mungkin rasa, aku kena menabung sebab aku belum kaya. Tak tuan-puan. Saya kaya pun saya menabung setiap bulan tuan-puan. Lagi kaya, lagi banyak saya menabung. Tuan-puan jangan ingat, wah menabung ni hanyalah untuk orang yang duit tak banyak. Tak. Menabung mesti jadi sebahagian daripada diri kita. Okey. Sekarang ni tuan-puan, macam mana? Okey. Membina 1 juta yang pertama, maksudnya kita membina harta. Okey, 1 juta yang saya maksudkan ialah tuan-puan, jumlah tabungan tambah jumlah harta, tolak hutang. Kita ada 1 juta. Dari 1 juta ni, at least kita ada passive income sekurang-kurangnya dalam 5,000 sebulan. Passive income. Harta tuan-puan boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Rumah yang boleh disewakan, tanah yang boleh mendatangkan hasil, bisnes yang tuan-puan memiliki. Tuan-puan adalah dealer public gold, ada royalty. Tuan-puan memiliki intellectual property, ada royalty. Value 1 juta, tuan-puan akan dapat passive income dalam 5,000 sebulan. Sekarang ni tuan-puan, untuk membina harta 1 juta, dia ada 3 jalan. Satu, dia ada jalan 30 tahun. Yang kedua, jalan 15 tahun. Kalau cepat boleh jadi 10 tahun. Yang ketiga, jalan 5 tahun. 5 tahun. Ini kalau 30 tahun ni, kalau tuan-puan fokus makan gaji saja. Makan gaji dan menabung. Gaji, menabung. Dengan ilmu. Okey? Nanti tuan-puan pencen, tuan-puan akan ada 1 juta EPF, dapat gratuity, sebahagian lagi simpanan. Kena ada ilmu tuan-puan, kena ada ilmu. Kalau tuan-puan tak ada ilmu, 30 tahun pun tak ada 1 juta. Sebab apa tuan-puan? Ini, saya sangat bimbang adalah orang pencen. Saya sangat bimbang orang pencen. Bila tengok berita-berita scam tuan-puan, orang yang kena scam, tuan-puan rasa yang kena tu orang muda ke orang pencen? Orang pencen je. Kenapa saya bimbang orang pencen? Sebab majoriti orang pencen, ketika dia pencen, itulah duit yang paling banyak dia pernah ada dalam hidup dia. Dan sedangkan pada waktu tu dia tak ada ilmu, duit dia akan habis. Tuan-puan, kita akan buat kesilapan keuangan ketika kita ada duit yang banyak. Kita boleh buat loan dengan mudah. Dan pada ketika itu kita tak ada ilmu. Waktu tu kita akan buat kesilapan yang besar dalam keuangan. Tak ada tuan-puan. Orang tak ada duit kena scam. Tak ada tuan-puan. Dia tak kena scam sebab dia memang tak ada duit. Yang kena scam banyak-banyak ni orang yang ada duit tapi tak ada ilmu. Contoh, ada juga penyimpan emas. Haji, dia kata dia beli emas dengan saya. Saya bantu dia beli emas lah. Haji, dia kata Haji nak beli emas lagi. Oh, baguslah, dulu Haji dah beli, dah untung kan? Untung. Saya letak emas saya tu, saya bagi dekat satu kedai emas, dia bagi saya income bulan-bulan. Haji, ini scam. Ambil emas tu cepat-cepat, saya cakap. Saya nak dah 16 tahun, tuan-puan. Emas tak ada income. Mana-mana company offer, beli emas ada income bulan. Angkat kaki, lari cepat-cepat. Saya dah 16 tahun, tuan-puan. Saya dah tengok banyak kes. Kalau simpan emas boleh dapat income bulan-bulan, public gold akan first yang akan buat, tuan-puan. Public gold ada emas yang banyak. Tak ada, tuan-puan. Mana-mana company offer beli emas dapat income bulan-bulan, angkat kaki, lari cepat-cepat. Tak apa, kawan saya dia dah dapat. Tak apalah, saya boleh pesan sajalah. Satu hari nanti Haji tu akan faham apa yang saya maksudkan. Tuan-puan, kalau saya sayang tapi duit dia nak macam mana, saya boleh bagi nasihat saja, dah duit dia, keputusan dia. Saya tak kisah orang nak masuk scam. Saya kisah ialah kalau penyimpan emas, saya kena bagi tahu dulu. Dia nak masuk scam itu hal dia. Saya tekilan kalau saya tak bagi tahu.